Cara nak buat soalan ni senang je. Ini L, kita masukkan dekat sini. Lepas tu M semua ni kita masukkan dekat sini. Jadi dia akan jadi 3 dulu. Lepas tu L ialah 1, -5. Lepas tu yang tolak tu tulis. Lepas tu M tu sebagai ni. -2, -7. Lepas tu yang ni kena tekan kalkulator macam ni. Dia ada dua bahagian. Yang pertama ialah bahagian yang ini dulu. 3, lepas tu 1, lepas tu yang ini, lepas tu yang ini. Okey, bila tekan kalkulator, kita nak tekan 3, 1, lepas tu tolak -2. Dekat sini kita akan dapat 5. Okey. Nah, yang kedua ialah ini 3, lepas tu -5, tolak -7 macam tu. Okey. Jadi cara dia ialah 3, -5, tolak dengan -7. Kita akan dapat dekat bawah dia iaitu -8. Jadi yang ini jawapan dia ialah 5 dulu, barulah -8. Jawapan dia ialah A. Settle.